Ramai orang beli emas, tapi peliknya dah 10 tahun simpan emas pun masih tak kaya-kaya. Kenapa? Sebab ramai fokus nak untung dengan emas. Tapi orang yang betul-betul berjaya fokus nak jadi kaya dengan emas. Untung dan kaya, dua benda yang berbeza. Ramai orang tanya, hari ni harga dah naik berapa? Untung dah berapa peratus? Sedangkan orang yang kaya dengan emas, mereka akan tanya, macam mana emas ni boleh bantu tambah tabungan? Macam mana emas ni boleh bantu kurangkan hutang? Dan macam mana emas hari ni boleh tambah harta? Berdasarkan pengalaman tuan mentor saya yang dah membimbing ribuan penyimpan emas, dia nampak 3 petanda seorang makin kaya dengan emas. Pertama, tabungan makin kukuh. Yang kedua, hutang makin berkurangan. Dan yang ketiga, harta makin bertambah. Kalau emas bertambah, tapi hutang pun bertambah, itu bukan kaya. Kalau profit dan untung pun dapat, tapi setiap bulan masih kais pagi makan pagi, itu bukan kaya. Alang-alang simpan emas, biarlah sampai kaya. Bukan sekadar kumpul gram, tapi gunakan emas sebagai alat untuk bina tabungan, hapuskan hutang dan kembangkan harta. Sebab matlamat sebenar bukan untung dengan emas, tetapi nak kaya dengan emas. Ramai orang beli emas sebab nak untung. Orang yang berjaya simpan emas pula fokus nak jadi kaya. Untung itu sementara. Kaya itu insya-Allah dengan ada sistem. Nak mula simpan emas boleh rujuk pin post video saya, cara bermula. Boleh save video saya untuk rujukan di masa akan datang.